YB Fahmi Fadzil perform sebagai Menteri Komunikasi. Dia kena menang, dia kena duduk dalam Majlis Pimpinan Pusat Parti Keadilan. Dalam banyak-banyak menteri yang kita ada hari ni, YB Fahmi Fadzil lah menteri yang paling teruk kena maki. Tak ada menteri lain yang kena maki seteruk YB Fahmi kena maki hari ni. Tapi kau kena tengok juga kerana apa sebab YB Fahmi duk kena maki hari-hari ni. Dia kena maki kerana dia berani ambil risiko mengutamakan keselamatan rakyat berbanding populariti diri dia selaku menteri. Contoh paling mudah aku bagi, YB Fahmi Fadzil selaku Menteri Komunikasi, dia berani buat keputusan tak popular. Dia wajibkan semua platform sosial media, perkhidmatan mesej yang ada lebih 8 juta pengguna dekat Malaysia ni untuk apply lesen operasi dengan kerajaan Malaysia. Berapa ramai yang duk maki Fahmi Fadzil waktu tu, berapa banyak tekanan yang dia terima daripada penyedia kandungan media sosial ini kerana tak setuju dengan keputusan Fahmi Fadzil buat ni. YB Fahmi buat pindaan Akta Komunikasi Multimedia 98, Akta 588 untuk bagi lebih kuasa kepada kerajaan untuk hukum pesalah-pesalah jenayah cyber, penyalahgunaan media sosial. Berapa ramai yang duk maki Fahmi Fadzil sebab Fahmi buat perkara ini. Fahmi Fadzil kuat kuasa had umum pengguna media sosial pun ramai yang duk marah pada dia. Tapi apa dia peduli? Yang penting dia buat kerja dia selaku Menteri Komunikasi. Jadi apa yang YB Fahmi buat ini adalah komitmen. Bukti dia ada komitmen jelas selaku menteri. Dia utamakan keselamatan rakyat. Dia nak lindung rakyat Malaysia dulu daripada ancaman dalam talian. Walaupun kita tahu ada pihak-pihak yang tak setuju dengan Fahmi Fadzil. Ramai juga yang desak Datuk Seri Anwar Ibrahim reshuffle kabinet itu, tukar Menteri Komunikasi dengan orang lain. Kerana apa? Kerana inilah YB Fahmi Fadzil. Dia berani buat benda yang orang tak berani buat. Dia ada usaha jelas Kementerian Komunikasi untuk pastikan ruang digital hari ini lebih selamat. Kita pun dah tengok ada kes rakyat kita yang berbangsa India, Rajaswari Apahu, kena cyberbully sehingga meninggal kawan itu. Jadi benda ni kerajaan terpaksa ambil langkah drastik, ketatkan penguatkuasaan undang-undang media sosial ni demi keselamatan rakyat. Ini adalah langkah tak populis, langkah tak popular. Sudah tentulah menteri yang terlibat ataupun kerajaan yang terlibat akan kena maki dengan rakyat. Jadi selaku menteri yang jaga Kementerian Komunikasi ini, kita pun tahu kementerian ini antara kementerian yang paling susah. Jadi YB Fahmi dah buktikan dia tak kejar populariti, dia utamakan rakyat dulu. Walaupun dia terpaksa buat keputusan-keputusan tak popular ni yang mengundang makian, ramai mana yang duk serang dia kiri kanan, tapi dia tak peduli. Janji dia buat kerja, janji rakyat akan ingat. Inilah menteri yang mengutamakan keselamatan rakyat berbanding dengan populariti diri dia.